Tiga perkara unik dan kelakar mengenai raya yang berlaku di Malaysia. Nombor 3, membuatkan satu Malaysia kelang kabut. Pertama, teka-meneka warna baju penyimpan mohon besar raja-raja. Sejak wujudnya media sosial, sudah menjadi trend setiap tahun akan berlaku sesi teka-meneka warna baju penyimpan mohon besar raja-raja ketika membuat pengumuman. Anda rasa tahun ini beliau pakai baju warna apa? Long teka baju beliau warna maroon. Biasanya tekaan long tepat. Hahaha. Kedua, Raya PKP. Raya PKP ini agak unik kerana kita hanya dibenarkan beraya di kawasan sekitar rumah kita sahaja. Malah nak solat hari raya di masjid pun tidak dibenarkan. Yang paling menyedihkan pastinya ini. Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri, maaf, tidak dibenarkan. Yang sudah balik kampung, sila hadirkan diri dan bagi tahu kampung anda. Terima kasih. Ketiga, Raya Mengejut. Ini merupakan kejadian yang paling satu Malaysia ingat walaupun sudah 3 tahun berlalu. Pada 1 Mei 2022, penyimpan mohon besar raja-raja telah mengumumkan yang hari raya jatuh pada 2 Mei sedangkan ramai menjangkakan hari raya jatuh 3 Mei. Selepas pengumuman itu dibuat, satu Malaysia kelang kabut. Ada yang tak masak lemang lagi, ada yang kuih raya tak buat lagi, ketupat tak ayam lagi dan ada juga baju raya tak beli lagi termasuklah long sendiri. Hahaha.